Hi guys, welcome back to Gadget. Akhirnya Samsung dah lancarkan dia punya Z series yang terbaru dan finally ada juga fold yang baru. Kali ni dia dah ubah strategi sebab kalau tengok sebelum-sebelum ni Samsung hanya ada satu fold je. Design dia lebih kurang sama je daripada mula-mula keluar sampailah sekarang. Itu dah 5-6 tahun yang lepas masih lagi design yang sama. But now Samsung hadir dengan satu family member yang baru iaitu Samsung Fold 8. Jadi sekarang ni Samsung ada dua foldable, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan juga Samsung Galaxy Z Fold 8. Ini barulah best, barulah menarik untuk kita buat pilihan. Kalau sebelum ni tak ada pilihan lain lah. Itu je pilihan yang kita ada kalau nak gunakan Samsung Galaxy Fold-nya Samsung. Baiklah, jom kita mulakan benda yang paling baru ni dulu iaitu Galaxy Fold 8. Kalau kita tengok Galaxy Fold 8 ni, aku dapat rasakan yang ramai orang akan suka design Fold 8 ni sebab dia nampak lebih praktikal dan lebih masuk akal je lah untuk kita guna. Sebab dia punya display luar ni dia rasa lebih lebar untuk kita buat tugasan harian, untuk typing, scrolling semua tu. Lebih mudah lah kalau kita nak biasakan diri untuk guna phone ni. Bila buka je, dia ada display sebesar 7.9 inci dengan refresh rate 120Hz. Yang lagi menariknya, aspect ratio display dia pun dah berubah. Sekarang jadi 4:3. So dia memang berikan pengalaman yang sangat berbeza lah. Enjoy lah, memang kita akan rasa enjoy bila gunakan phone ni. Masa mula-mula pegang tu, aku rasa macam impress gila. Rasa macam something yang sangat barulah dalam dunia smartphone ni. Selalunya 4:3 ni ada pada tablet tapi dia besar. Sekarang ni dia lebih kecil, lebih compact. Rasa something yang new je lah untuk dunia foldable. Untuk ketebalan body dia pula sangat nipis, 45mm bila kita buka dan bila tutup semula 9.7mm. Berat dia sekitar 200 gram, 201 gram macam tu. So memang ringan, rasa macam guna phone yang biasa. Atas kertas mungkin nampak biasa phone ni, tapi sebenarnya dekat sinilah Samsung cuba ubah pengalaman menggunakan fold. Dan yang paling best, Samsung langsung tak downgrade dia punya performance. Fold 8 ni dia menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Even dia punya pilihan RAM pun sangat besar, 12GB dan juga 16GB. Dia punya storage pun 256GB sehingga 1TB. Dia punya performance ni sama macam abang dia, Galaxy Fold 8 Ultra. Jadi dari segi kelajuan, dari segi performance semua tu tak ada beza pula dengan Ultra. So kalau kita nak layan dia untuk main game yang berat, grafik yang tinggi ataupun nak gunakan dia untuk edit video, memang tak ada masalah lah pada Galaxy Fold 8 ni. Dia punya performance, dia punya kencangan performance tu lebih kurang je lah macam Ultra. Dan untuk bateri dia pula besar, 4800mAh. Dia lagi besar daripada Galaxy Z Fold 7 yang sebelum ini. Sebelum ni hanya 4400mAh sahaja. Sekarang untuk Fold yang baru ni, dia hadir dengan bateri yang lebih besar. Dan kalau tengok kamera dia pula, dia hadir dengan 50MP untuk kamera utama, 50MP ultra wide. Dia tiada kamera telefoto. Sejujurnya, aku rasa cukup je dengan setup kamera yang ada pada Galaxy Z Fold 8 ni. Sebab kalau aku beli Fold 8 ni, dah tahulah nak guna dia untuk apa. Bukan untuk guna kamera semata-mata. Dan kalau korang perlukan kamera yang lebih kencang, yang lebih padu, kena pergi kepada abang dia lah, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Kenapa kamera dia lebih padu? Sebab kali ni dia datang dengan APV, Advanced Professional Video, yang sama macam dekat Samsung Galaxy S26 Ultra. So kita boleh record log video serta ada light yang sangat cinematic. Ini satu benda yang aku tak boleh nak move on, yang tak boleh nak tukar phone S26 Ultra ni dengan phone lain. That's why phone ni sentiasa jadi aku punya daily driver lah. Serius, APV yang ada pada Samsung S26 Ultra ni memang sangat berguna lah untuk content creator macam kami semua ni. Dia bagi satu kualiti video yang sangat tinggi. Dan sekarang benda ni ada pada Galaxy Z Fold 8 Ultra. Untuk pengetahuan anda semua,
Ultra je yang ada APV ni. Fold 8 tiada APV. Benda ni yang aku macam kurang faham sikit kenapa Samsung tak bagi je APV ni pada Fold 8, sebab dia menggunakan setup performance yang sama, chipset yang sama, RAM yang sama. So secara matematiknya Fold 8 ni pun mampulah running APV, mampulah untuk record video yang tinggi semua tu. Tapi mungkin ini strategi diorang lah untuk berikan Ultra tu kelebihan dari segi rakaman video. Kalau Fold 8 yang biasa tu ada juga, mungkin lagi padu lah. Tapi kalau tengok dari segi design, masih lagi sama macam Z Fold 7 yang sebelum ini. Even dia punya size screen luar dan dalam pun masih lagi sama macam foldable yang sebelum ini. Cuma sekarang ni Samsung ada buat upgrade pada dia punya bateri. Sekarang ni bateri dah semakin besar, 5000 mAh. Nah, sebelum ni Z Fold 7 hanya 4400 sahaja. Sekarang dia ada kapasiti bateri yang lebih besar. Kalau tengok secara keseluruhan, Fold 8 Ultra ni memang fokus kepada content creator lah, sebab dia bagi bateri yang lebih besar, kemudian ada APV. Seriously, APV ni memang sangat berguna lah untuk buat video yang lebih premium. Even performance dia pun sangat kencang untuk kita edit video terus menggunakan smartphone 8 Ultra ni. So macam mana? Menarik ke tak menarik untuk dua foldable Samsung yang baru ni? Dan macam biasa, ada juga adik bongsu dia iaitu Galaxy Z Flip 8. Tapi aku rasa Z Flip 8 ni yang paling senyap lah untuk tahun ni, sebab seriously tak banyak perubahan yang dibuat pada Galaxy Z Flip 8 ni. Design dia masih sama, dia punya display luar dan dalam masih lagi sama, bateri masih lagi sama. Memang tak banyak perbezaan lah dari yang sebelum ni. Even dia punya dia punya performance ada upgrade. Sekarang ni dia jadi Exynos 2600. Ini akan jadi satu perdebatan yang panas juga. Kenapa tak guna Snapdragon? Kenapa masih guna Exynos? Sebab Flip beberapa tahun yang lepas ada menggunakan Snapdragon macam abang-abang dia. Cuma kali ni mungkin Samsung nak buat Flip 8 ni lebih jimat sikit lah dari segi kos diorang. So ya, dia gunakan Exynos 2600 sebab Exynos ni kan diorang yang punya. Jadi kalau tengok keseluruhan line up Samsung tahun ni, rasanya dia macam jumpa satu resepi yang baru, yang mana mereka hasilkan dua Fold. Satu untuk orang yang memang nak pengalaman gunakan Fold setiap hari. Satu lagi untuk orang yang nak everything, nak semuanya. Kamera paling power, features paling lengkap, kemudian video paling advance. Dan bila kita fikir balik, strategi yang Samsung ni buat masuk akal jugalah. Dia bagi kita pilihan nak pilih yang mana satu. Sebelum ni tak ada pilihan langsung. Sebelum ni pilihan storage je. Sekarang ada pilihan yang betul-betul buatkan user, betul-betul buatkan pengguna Fold Samsung rasa lebih seronok je lah untuk membeli. Rasa boring pakai Fold yang lama tu, design yang lama, tukar je Fold 8 yang baru ni, kan? Apa pun, ini masih first impression je. Hari tu cuma dapat belik-belik sekejap je. Kita belum test lagi dia punya performance, belum test lagi dia punya kamera, belum test lagi dia punya bateri. Semua tu stay tune je untuk video yang selanjutnya lah, video yang seterusnya. So bila dah sampai nanti, kita akan buat video, kita akan review untuk anda semua. Okay? So guys, kalau sekarang ni anda diberi pilihan nak beli yang mana satu, Galaxy Z Fold 8 ataupun nak pilih Galaxy Z Fold 8 Ultra, cuba komen sikit. Okay? So macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bulgadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Peace.